Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Siapa sebenarnya paling layak memimpin FAM? Adakah sekadar nama besar sudah mencukupi? Perlukah Presiden FAM seorang tokoh berpengaruh atau pakar bola sepak sebenar? Mampukah pemimpin baru mengubah nasib Harimau Malaya? Menurut laporan berita harian, pemilihan kepimpinan baru Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dijangka berlangsung sekitar Ogos atau September selepas proses audit selesai. Pemilihan ini dilihat sangat penting kerana ia bakal menentukan masa depan struktur pengurusan bola sepak negara. Perbincangan mengenai calon Presiden FAM semakin hangat apabila beberapa pihak dalam komuniti bola sepak menekankan bahawa calon yang dipilih perlu mempunyai kriteria lengkap termasuk pengalaman, minat mendalam dalam bola sepak dan kemampuan menarik dana besar. Presiden Persatuan Bola Sepak Cina Malaysia, Jeffrey Loh menjelaskan bahawa latar belakang calon bukanlah faktor utama. Sebaliknya, individu tersebut perlu benar-benar memahami bola sepak serta peraturan FIFA. Selain itu, beliau menekankan bahawa pengaruh juga memainkan peranan penting kerana ia berkait rapat dengan keupayaan mendapatkan penajaan. Beliau turut memberikan contoh kejayaan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang berjaya membawa Johor Darul Tazim, JDT, menjadi kelab paling dominan di Malaysia hasil gabungan minat, visi dan pengaruh kuat dalam pengurusan bola sepak profesional. Dalam masa sama, Setiausaha Agung AFC Windsor John sebelum ini memaklumkan bahawa Kongres Pemilihan Kepimpinan Baru FAM hanya akan diadakan selepas proses pemulihan dan audit badan induk itu selesai sepenuhnya. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia, PBMM, Firdaus Mohamad berkata pihaknya masih menilai calon yang sesuai berdasarkan beberapa kriteria termasuk kemampuan membawa sumber kewangan bagi memastikan operasi FAM lebih stabil. Secara realistik, cabaran utama FAM hari ini bukan sekadar prestasi pasukan kebangsaan tetapi juga struktur pengurusan, pembangunan akar umbi dan kestabilan keuangan. Ini bermaksud presiden yang dipilih perlu mempunyai gabungan kemahiran pentadbiran, jaringan korporat serta kefahaman mendalam tentang ekosistem bola sepak moden. Jika dilihat kepada trend bola sepak Asia, kebanyakan negara yang berjaya mempunyai pemimpin bola sepak yang kuat dari segi visi dan keuangan. Jepun, Korea Selatan dan Arab Saudi misalnya banyak melabur dalam pembangunan jangka panjang termasuk akademi dan sistem liga profesional. Malaysia juga memerlukan pendekatan sama jika mahu kembali menjadi pasukan yang digeruni di Asia Tenggara dan berdaya saing di Asia. Tanpa reformasi pengurusan yang jelas, sukar untuk melihat perubahan besar dalam masa terdekat. Apa yang lebih penting ialah kesinambungan perancangan. Presiden baru FAM perlu memastikan setiap program pembangunan tidak terhenti apabila berlaku pertukaran kepimpinan. Konsistensi adalah kunci kejayaan bola sepak moden. Selain itu, penyokong juga berharap presiden baru bukan sekadar figura simbolik tetapi seorang pemimpin yang aktif, berani membuat keputusan sukar dan mampu membawa perubahan sebenar dalam struktur bola sepak negara. Pemilihan Presiden baru FAM bukan sekadar pertukaran individu tetapi peluang untuk menetapkan semula arah bola sepak Malaysia. Semua pihak kini menunggu siapakah individu yang benar-benar mempunyai visi, kemampuan dan keberanian untuk membawa bola sepak negara ke tahap lebih tinggi. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.